Rasuah. Kehidupan keluarga dia, porak peranda, tak cukup-cukup pun. Pada ni. Hak ni, kau ada gaji je. Cukup lah. Dia berjimat-cimat. Cukup lah. Maknanya apa? Anak-anak pun molek belaka, juru belaka, baik belaka. Lepas tu tenang pula keluarga dia. Tenang pula keluarga dia ni. Kalau hak ni, hak sedap hidup, dah gaji lagi. Rasuah lagi. Makna gaji bulanan tu, sipang je. Hak dia makan hari-hari, hak dia rasuah tu. Tapi, kehidupan keluarga, porak peranda dan harta tak pernah cukup-cukup pun. Tu akan tarik mudah-mudah je. Tuan tarik dengan anak sakit, habis harta. Tuan tarik dengan macam-macam lah. Kereta rosak lah, kereta kemalangan lah, habis duit. Mudah je tuan tarik. Tak lah. Tapi tuan uji dengan sakit, tu kadang-kadang balak tu. Sebab apa? Harta haram, tuan balakkan dengan sakit, habis gitu je duit. Bila nak ceritanya, hak tuntut halal ni. Hak tuntut halal ni. Kehidupan mereka, keluarga mereka, kehidupan yang tenang je. Sebab apa? Dia tuntut cari hak halal sungguh-sungguh. Sebab apa? Nak bagi bini makan, nak bagi anak-anak makan. Maka engkau bersungguh-sungguh atas menuntut yang halal kerana sabda Nabi SAW, talabul halali faridatun ala kulli muslimin. Erti sabda Nabi SAW, menuntut yang halal itu fardu, kewajipan atas tiap-tiap orang yang Islam. Tuntut yang halal menjadi kewajipan. Itu menjadi kewajipan atas tiap-tiap orang yang Islam. Bagaimana? Hak mengikuti hak perintah Nabi, hukum syariat ni, jaga sungguhlah. Jaga. Mereka jaga sungguh. Tapi hak jenis tak ada hukum tu kok. Lah. Hak tak ada hukum ada ni. Ikut mana mari. Dia kata pula, kalau nak kepada hukum, payah zaman learning, dia kata. Dan ni, payah zaman learning. Payahlah. Hak tu tak boleh, hak ni tak boleh. Susah kitanya. Mana zaman sekarang ni kita kena tak apalah, janji mari je. Tak ni tuntut yang halal ni. Mereka farduan. Ini dalil bahawa kita wajib tuntut cari harta untuk nafkah keluarga. Dalil kita wajib kerja untuk menunaikan nafkah keluarga, tapi tuntut yang halal. Cari kerja tapi dengan kerjaan yang halal. Gaji yang halal. Kerjaan pula kerjaan yang jujur. Jangan kerja menipu. Kerja halal ada ni, tapi dalam kerja pula banyak menipu kerja tu. Masa banyak konten. Kan ada jenis hok. Jangan hok jenis dulu kan. Gaji tempat kerja boleh. Tak tahu nak masuk kerja, dia kerja kat luar, cari duit kat lain. Tapi tak ada orang boleh sentuh dia sebab kabel dia kuat. Kabel dia kuat. Dulu pernah. Dulu pernah ada. Dia cikgu. Tapi tak pernah ada pun di sekolah. Sebab apa? Dia kerja kat lain. Dia meniaga kat lain. Lepas tu kenapa jadi tak ada orang report, tak ada apa? Kabel dia kuat. Kabel tu, kabel macam kabel bawah laut tu kan tu payah nak putus tu. Bawah laut. Ni kabel dia. Cikgu tak masuk bertugas. Tapi tak ada orang report, tak ada apa. Dia makan gaji apa kita? Kerjanya tidak. Sebab apa? Dia nak kerja kat luar ni pula. Kerja kat luar tu. Cari projek ni. Dia boleh gaji cikgu tu dengan cara yang tak betul dah, sampai tak betul kan. Lepas tu dia cari pula kat luar ni. Terbabit ni rasuah lah apalah. Ni. Ni berat-berat belaka lah ni. Faham? Berat-berat belaka ni. Bila ada pangkat dah apa, dia buat zoling kat orang pula. Buat nanya kat orang pula. Tua-tua nak mari duduk nak mengatik atas masjid. Nak mengatik atas masjid. Muak zoling kat orang tu, masih mu ada kuasa, nak kira mana? Nak kira mana tu? Kena pergi minta maaf seorang tu. Pandai ni. Dah lah tua-tua mari dia mengatik. Jangan mai semayang. Rokok lama daripada kita. Sujud pun lama daripada kita semai sunat tu lah. Kata kuat rokok, kuat sujud. Dulu buat zoling kat orang. Harta pula dapat macam-macam cara.
Dan kerja tu kerja halal, kerja kena jujur, jangan menipu. Menipu tu lah, menipu masa tu. Ada orang hok bagus-bagus, kerja lebih masa pun tak kira. Sebab apa? Dia nak tampung hok takut ada tengah-tengah tu. Dia kerja lebih masa. Dia boleh kan? Claim tau. Dia boleh tuntutlah lebih masa tau. Dia tak ambil. Sebab apa? Takut kita masa kerja time betul tu, takut kita ada hok ni. Hok macam ada ngula tu lah. Ngula. Jadi dia walaupun kerja lebih masa, dia tak tuntut. Sebab apa? Dia kira kalau ada kekurangan kerja dia tu, tampung situ. Mana apa ni? Tuntut yang halal. Ini kefarduan. Kewajipan. Atas tiap-tiap orang Islam. Orang yang jaga gini, insya-Allah agama dia pun comel, agama keluarga dia pun comel. Sebab apa? Makan minum hak halal. Hidup dia Tuhan akan mencukupi. Walaupun kehidupan dia hanya sederhana sahaja. Tapi mencukupi dan tenang. Tak ada kepayahan apa pun kepada mereka. Sebab apa? Sebab mereka buat perkara yang diwajibkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menuntut yang halal.